Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Haji Wagiman, berasal daripada Sempang Renggam, Keluang Johor, berumur 26 tahun. Saya founder kepada Dahar Rapo Empire Resources, kuih tradisional batang buruk. Sekarang dikenali dengan Dahar Rapo. Sebelum saya join kelas Najib Al-Sadaq, saya punya perniagaan biasa-biasa sahaja. Kuih batang buruk, siapa nak beli kan? Selalu saya akan hantar ke, macam offline, saya akan hantar ke kedai-kedai dalam masa setengah bulan. Dan nak setahun baru saya dapat balik saya punya pulangan untung dan modal. Lepas tu kalau misal kata macam saya pernah juga ketuk pintu ke rumah ke rumah dengan masa tu pregnant 5 bulan, jual kuih Dahar Rapo. Lepas tu dengan saya pregnant 7 bulan, saya angkat kotak berat-berat. Okay, masa tu memang rasa macam tak tahu nak buat apa, dengan pinjaman ada, dengan suami pun berantakan, rasa macam tak tahu dah macam mana lagi nak ni. Lepas tu sejak masa tu saya ada pergi kelas saham, ada seorang student saham suggestkan kelas Encik Najib Al-Sadaq. Lepas tu saya pun explore lah dekat Facebook. Lepas tu saya pun ajak cikgu saya pergi. Dan saya pergi dengan cikgu saya. Sekarang Alhamdulillah, sejak saya attend kelas tu, saya dengan cikgu saham saya sale mula meningkat. First saya memang tak tahu page tu apa. Saya siap kejar Cik Najib. Saya kata, Cik Najib, saya tak ada Facebook ADS ni, macam mana? Awak datang je kelas dulu, nanti kami ajar. Okay, daripada situ, daripada zero, tak tahu apa-apa, sampailah saya tarik like masa tu. Memang daripada zero sampai masa tu 6,000, saya pergi coaching. Lepas tu Cik Najib guide semua. Alhamdulillah sekarang saya punya like 43,000 followers. Okay, likers. Dan sekarang saya punya pencapaian yang tertinggi sale 155,000. Alhamdulillah dengan pencapaian ni saya boleh dapat pergi umrah bersama abang saya, boleh sponsor keluarga pergi MKK. Lepas tu macam renovate rumah mak. Sekarang saya tengah renovate kilang. Lepas tu Alhamdulillah dengan berkat ilmu Cik Najib banyak tunjuk ajar dengan team circle yang positif. Alhamdulillah saya dapat capai pencapaian tahap ni. Okey, saranan saya pada yang belum hadir kelas Encik Najib Al-Sadaq ni, datanglah. Sekarang dengan sebab saya belajar dengan ilmu ni, kita dapat daripada banyak hutang, kita boleh selesaikan masalah. Dengan dulu ada masalah kewangan, sekarang dah mula stabil. Dah bekerja daripada rumah, tak payah sibuk-sibuk nak kulu kilir, dah boleh spend time dengan anak-anak, dengan suami. Jangan tangguh lagi. Datanglah. Memang kelas ni memang anda takkan rugi apa-apa pun. Cik Najib seorang yang kelakar. Bila dia buat talk tu tak bosan, tak boring. Lepas tu memang tak akan mengantuk langsung, tak rugi langsung pergi kelas Cik Najib ni. Memang awesome lah.